Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arisa Karina binti Khalida Anwar. Nama saya Nur Syafa'ala binti Nur Syamsuddin. Nama saya Safia Anissa binti Azhar Nizam. Kami daripada sekolah SMK Al-Irsyad. Sekarang ni kita dekat mana? Sekarang ni kita ada dekat Kampung Agong, Penaga, Pulau Pinang. Kenapa kita dekat sini? Okay, kami nak mempromosikan dekat pelajar-pelajar kat luar sana yang tak tahu nak pergi mana dekat Pulau Pinang ni. So, kami nak tunjuklah kat hampa apa yang menarik dekat sini. Kalau apa nak tahu apa yang menarik dekat sini, jom. Tempat ini bernama Kampung Agong yang terletak di Penaga, Pulau Pinang. Untuk harga tiket, dewasa dikenakan bayaran sebanyak RM10, manakala kanak-kanak yang berumur 4 hingga 12 tahun perlu dikenakan bayaran sebanyak RM5. Yang berumur 4 tahun ke bawah boleh masuk secara percuma. Masa beroperasi pula bermula pada pukul 9 pagi hingga 6 petang. Dekat sini terdapat pelbagai jenis tempat yang boleh kita ambil gambar dengan pemandangan yang sangat cantik. Korang takkan menyesal lah datang sini. Okay, sorry tau sebab saya tak ada suara sangat. Biasalah, bila-bila puasan, minum ais banyak. Kalau korang dah penat jalan, penat gambar, jangan risau, kat sini ada kafe. Tapi, korang agak-agak lah kan, harga dia jenis macam mana. Sebenarnya kat entrance tadi pun ada gerai-gerai. Lepas dah ada makan, kami sambunglah jalan-jalan OTD lagi. Kat belah sini ada lagi banyak. Kami tak sempat nak explore semualah. Ni tak tahulah kenapa buaya ni sengit sikit, nak jatuh lah. Sekarang jom kita tengok zoo yang terdapat di Kampung Agong ini. Dekat Kampung Agong ni, kita ada banyak haiwan. Contohnya lembu, kambing, kucing, kambing biri-biri, kuda dan banyak lagi. Untuk masuk ke zoo ni, korang kena bayar RM10 untuk makanan sahaja. So, maksudnya bukanlah seperti zoo yang sebelum ni. Contohnya kira kepala untuk masuk ke zoo. Tapi zoo yang dekat Kampung Agong ni, korang kena bayar RM10 je untuk beli satu baldi makanan. Okay, jom kita tengok apa lagi yang ada dekat zoo ni. Sebenarnya ada lagi banyak tempat kita orang nak explore sebab kesetukan masa dengan kita orang dah penat sangat. So, korang boleh main sendiri and explore sendiri lah dengan family korang.